Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, segulai sejalai. Terima kasih kerana kembali ke channel saya. Dan pada video kali ini saya ingin membuat komen sedikit tentang kenyataan On Hafiz, iaitu Menteri Besar Johor yang kini menghadapi pilihan raya negeri. Dalam isu cadangan satu perbahasan atau debate antara Dr. Mazli Malik dengan beliau yang telah dicadangkan oleh netizen. Jadi di sini saya nak komen lah tentang apa yang dijawab oleh On Hafiz bahawa beliau tidak suka hendak berdebat atau berdebat atau berdebat kerana ia akan mendatangkan suasana yang tidak harmoni. Kita nak tahu juga bahawa Dr. Mazli Malik telah pun menerima cabaran untuk berdebat dan walaupun tidak ada sesiapa yang akan menganjurkannya, jadi perkara ini hanya sesuatu yang cadangan yang tidak ada satu tumpuan atau tempat ataupun organisasi yang akan melakukannya. Jadi saya ingin memberi komen saya tentang kenyataan On Hafiz dan juga komen saya tentang apa yang dimaksudkan sebagai perdebatan politik. Tuan-tuan dan puan-puan semua, kalau kita tengok di Amerika Syarikat, saya selalu menonton debat antara presiden ataupun calon presiden ataupun calon-calon parti yang akan menjadi calon presiden dan sebagainya. Kebanyakan yang saya nampaknya ia berlaku di universiti. Jadi di Malaysia malangnya universiti, walaupun saya seorang profesor yang telah pun berkhidmat selama 27 tahun di universiti awam dan kini dalam 11 tahun di universiti swasta. Saya tak nampak lagi universiti kat Malaysia ni sama ada yang awam ataupun yang private, yang bertaraf universiti, yang kononnya masuk pertandingan ranking dan sebagainya, tidak berani menganjurkan perdebatan di antara ahli politik. Jadi di sini saya agak sedih sebagai seorang ahli akademik. Saya kata selalunya ceramah-ceramah yang diberikan oleh ahli politik kita adalah ceramah pasar malam. Ceramah pasar malam ni adalah satu ceramah one way, maknanya kita cakap apa kita nak cakap dan tak ada siapa pun yang nak sangkal. Sama juga dengan ceramah politik di tengah padang, di dalam dewan, sewaktu pilihan raya, semua ni ceramah satu jalan. Maknanya dia cakap saja. Jadi sekarang orang macam Rafizi Ramli, dia dalam podcast pun sama juga ceramah pasar malam sebab dia bercakap seorang dia ataupun dengan budak-budak lain yang mungkin tak sematang macam dia. So di sinilah kita katakan bahawa kelemahan budaya di negara ini yang mementingkan orang seperti Akmal Saleh yang suka menuding-nuding, memuncung-muncung dan juga membuat segala macam perkataan yang tidak senonoh ataupun tidak beradab. Yang itu yang kita sanjung sebagai pahlawan atau wira politik. Tapi di negara barat dan banyak tempat yang pentingnya adalah perdebatan. Dan inilah kita masuk kepada apakah yang dimaksudkan sebagai perdebatan ataupun perbahasan, debate. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pun semua dah pernah pergi sekolah dan kita pun tahu tentang perbahasan. Jadi di sekolah pun kita diajar satu perbahasan, orang ni cakap, dia cadang satu benda, lepas tu kita counter. Lepas tu kita pula cadang benda, dia counter. Tetapi semuanya tu harus berlaku dalam satu gaya yang beradab dan yang penting sekali penuh dengan isi, kandungan atau fakta atau konten. Serta juga kalau nak tambah dengan gaya yang lebih berkarisma dan sebagainya, itu adalah apa yang dikatakan budaya berbahas. Takkan On Hafiz tak belajar cara berbahas di sekolah. Jadi di sini apabila dikatakan oleh On Hafiz bahawa ia boleh mendatangkan merosakkan keharmonian, yang On Hafiz tu sebut kata dia tak nak duduk semeja dengan DAP tu, bukankah satu yang boleh mendatangkan ketidakharmonian? Itu tak berdebat pun.
Itu cuma dia buat kenyataan dan bagi saya kenyataan yang tidak beradab. Kenapa saya kata tidak beradab adalah saya nak tanya On Hafiz kenapa dia tidak boleh duduk semeja dengan DAP? Apa masalah dengan DAP ni? Apa takut dengan DAP? Adakah DAP ni perompak? Adakah dia penyamun? Adakah dia perasuah yang masuk penjara? Banyak dia punya ahli masuk penjara, banyak ahli dia naik turun mahkamah sebab rasuah. Ada macam tu. Dan saya nak tahu, kalau kita tengok mungkin dalam komputer, kita tanya komputer berapa umur DAP, DAP umur dia 60 tahun. Tuan-tuan tahu berapa umur On Hafiz? Mengikut komputer, umur dia baru 47 tahun. Saya tak tahulah, tapi itu yang dijawab oleh komputer. Jadi di sini kita lihat bahawa DAP ni lebih tua daripada On Hafiz. Kok ia pun kita belajar beradab. Dengan orang tua ni kita kena beradab lah. Tapi sebenarnya dengan semua orang pun kita kena beradab. Lebih-lebih lagi dengan orang tua. Dan kalau kita tengok di Penang tu, adakah dia negeri termiskin? Tidak. Dia adalah antara yang produktif. Jadi di mana sampai dikatakan yang tak nak duduk semeja dengan DAP, tetapi nak duduk di bawah meja dengan PAS tak apa. Nak duduk bawah meja dengan Perikatan Nasional, okey. This is a problem lah kalau kita tengok cara jawab tu. So yang saya herannya adalah apabila dikatakan bahawa budaya berdebat atau berbahas ni bukan budaya kita, bukan budaya pilihan raya. Saya pun heran nak tanya On Hafiz ni, dia ingat kerja dia apa? Yang saya tahu kerja dia sebagai orang politik. Bukannya kerani atau bukan orang jual sate. Kerja kerani bukan berbahas. Kerja kerani ikut apa-apa yang telah diberikan kerja. Tak usah soal banyak-banyak sangat. Kalau tak faham baru soal. Tapi bukan tanya, kenapa perlu kamu buat macam ni? Tak, kerani tak boleh tanya macam tu. Jadi, tugas berbahas ni, macam juga seorang ahli akademik seperti saya, kita kena buat penyelidikan, baca banyak buku dan boleh berpidato dan juga boleh berbahas dengan sesiapa yang nak memberi counter argument atau counter solution atau penyelesaian kepada kita. Jadi kita tidaklah perlu berbahas dengan ego dan sebagainya, itu salah adab. Jadi maka itu kita lihat bahawa ahli politik ni kerja dia berbahas, duduk dalam DUN ataupun parlimen, itulah kerja dia. Dia tanya soalan, orang tu jawab. Dan dia pula tanya soalan lagi sekali atau dia pula bagi pandangan. Itulah yang dikatakan perbahasan. Kemudian kalau kita lihat presiden atau calon-calon presiden di Amerika Syarikat pun berbahas juga. Di negara-negara lain pun yang maju mereka berbahas. Jadi tak ada pun jadi kucak-kacir di dalam negara mereka. Yang jadi kucak-kacir ni yang jual apa yang dikatakan ceramah pasar malam. Seperti kawan kita Kemal Saleh tu. Dia seorang, dia hero, dia seorang dia yang cakap. Jadi macam tu. Tak ada siapa pun nak menjawab dia. Dia tak pernah duduk semeja pun dengan orang seperti DAP. Tak pernah pun saya nampak. Dia tak berani. Dia tak berani buat podcast, suruh satu orang moderate dan kemudian menjawab satu-satu. Dia tak berani pun. Jadi di sini saya sangkal apa yang dikatakan oleh On Hafiz bahawa berdebat ini bukan budaya Johor atau budaya Malaysia. Ini adalah satu yang tidak benar sama sekali dan kita boleh tanya Puat Zarkashi yang juga tidak setuju dengan jawapan yang diberikan oleh On Hafiz itu sendiri. Jadi samalah, Puat adalah orang yang tua, DAP pun parti yang tua dan On Hafiz kena sedar dia tu orang muda. Jadi kita kena tengok bahawa kalau ada orang yang tidak suka berbahas, dia ada dua jenis orang dia tak suka berbahas. Satu adalah authoritarian, iaitu diktator, dan seorang lagi adalah kerani. Yang saya mengikut perintah. Perintah siapa tak tahulah. Jadi menteri besar ikut perintah siapa. Patutnya dia jadi ketua. Tapi ketua pun kena juga memberi jawapan dan berbahas di dalam DUN ataupun di tempat-tempat awam apabila dijemput untuk menghadiri forum dan sebagainya. Jadi di situlah kita lihat bahawa dalam forum pun kadang-kadang ada juga elemen perbahasan. Walaupun forum dia lebih ringan daripada perbahasan. Perbahasan ni dia ada moderator dia. Moderator dia akan keluarkan soalan dan berikan
time untuk berjawab, dan juga boleh juga menjemput calon-calon memberi soalan ataupun memberi cadangan counter kepada calon yang lain. Jadi kita ada adab peradaban, adab perbahasan. Jadi di sini saya mengharapkan bahawa universiti seperti Universiti Teknologi Malaysia, seperti Universiti Tun Hussein On, public university yang dibayar cukai oleh rakyat Malaysia, patutlah menganjurkan perbahasan antara Dr. Mazli dan On Hafiz. Sudah tentulah ia akan diadakan dalam suasana yang harmoni dan beradab. Maka itu akan menjadikan pilihan raya kita lebih meriah. Boleh juga kita ajak orang seperti Rafizi Ramli ataupun Pejuang dan sebagainya, bukan saja mereka berdua ni, tapi ada beberapa ahli politik lain supaya kita boleh memeriahkan. Ini yang saya kata, universiti di Malaysia ni tak kira swasta ataupun yang awam, kesemuanya tidak ada roh, tidak ada roh ilmu dan tidak ada roh untuk membangunkan negara. Cuma dia hanya sekolah besar. Saya sifatkan universiti semua sebagai sekolah asrama yang besar. Itu saja. Bukannya sesuatu tempat yang boleh kita membina perbahasan, idea, cadangan yang lain daripada yang lain, tetapi penuh dengan konten dan juga kajian dan sebagainya tu untuk kita mengubah Malaysia sama-sama. Jadi di sinilah saya akhiri dengan mengatakan bahawa sikap On Hafiz ini adalah sikap sama ada orang yang tak tahu apa dia perbahasan dan tak tahu kerja politik, ataupun seorang yang takut berdepan dengan orang yang boleh berberi pandangan yang berbeza dengan beliau. Beliau mungkin senang dengan orang yang yes sir, no sir, 3 bags full. Jadi itu terpulanglah kepada rakyat Johor untuk melihat pemimpin masa depan atau kerajaan baru yang boleh ke tidak duduk semeja dengan kita, ataupun seorang pemimpin yang boleh berdepan dengan siapa-siapa dengan beradab, dengan hemah dan juga dengan apa yang dikatakan ilmu yang baik dan untuk membuat kebaikan kepada semua. Dengan itu, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera.